banyak orang ubah hidup. Saya sudah tengok orang daripada orang biasa-biasa, tapi mereka di sini dia cari satu peluang, satu ilmu, satu mindset, satu environment yang membantukan mereka ubah hidup tau. Grow mindset, grow cara buat niaga, boleh cari rezeki tanpa keluar modal besar-besar dan boleh ubah hidup mereka. Dan kalau korang nak tengok okay, you pergi TikTok saya ada 3 video pin dekat atas punya. Daripada seorang kerani, tapi dia percaya dengan Jason sekarang, masa dia income dekat sini lebih 20,000, dia hentikan mak ayah dia jual goreng pisang, beli kereta untuk mak ayah lagi. Sekarang beli banglo, beli Mustang untuk family dia. That's why you sedang cari, you sedang doa Tuhan bagi you rezeki, jumpa satu peluang boleh ubah hidup punya. Barulah you mungkin jumpa live Jason malam ini. Rezeki semua orang nak, tapi banyak orang dia usaha rasa macam rezeki tak datang punya. Ada korang rasa macam ini dah? Siapa ada rasa macam ini punya? Dalam chat you type 1 boleh dah. You akan tak sangka rezeki datang tak henti-henti punya. Dia akan automatic buka punya. Ilmu ini dia secara indirect. Kalau you ambil ilmu ini, you bagi kongsi, you implement, memang life you akan tukar 350 darjah punya.